Biasanya kita nak cari speaker yang kecil-kecil kan, sebab senang kita nak masuk dalam bag, nak bawa travel kan. Tapi problem dia, sound dia mesti tak sampai. Tapi kalau nak yang betul sedap dan portable kecil macam ni, harga dia pun boleh tahan juga dekat-dekat 200 yang ni. Okay guys, ni aku jumpa portable bluetooth speaker daripada brand yang memang otai dalam audio kereta. Speaker ni daripada Mohawk model Infinite. Okay, jom kita test dia punya audio dulu. Oh serius, dia punya audio memang clean and clear dan dia punya bass pun memang padu. Output dia 10 watt dengan stereo bass. So kalau beli 2 biji boleh pair dan dapat sound kiri dan kanan. Sekali cas penuh, ketahanan bateri dia boleh P sampai 5 jam. Dan dia juga IPX9 waterproof. Kalau nak guna untuk aktiviti outdoor, takat meracik hujan tu tak ada hal lah. Jangan biar rendam dalam air sudah. Okey, dia menggunakan connection Bluetooth 5.3 dan boleh play juga menggunakan AUX kabel ataupun memory card. Dia bekalkan juga satu kabel USB A Type-C dengan kabel AUX ni. Okey weh, seriously dengan harga yang bawah 100 ni boleh dapat speaker yang kompleks, solid dan cantik macam ni dan sound yang padu memang berbaloi. Okey, tapi sebenarnya harga ni harga promo tau. So kalau apa berminat kena grab cepat sebelum harga dia naik.